Dahaga lah sebelum puasa ni. Aduh, dah lah bosan kat rumah. Beli ronda tapi dah goyak pula. Tak tahan dah ni, dah lah baru pukul 3. Baru pukul 3. Kantorkan je lah. Kat depan tu ada kedai pakcik-pakcik. Mok kan tahu. Ni saya boleh untuk adik-adik saya. Saya ada adik 3. Betul ke? Tak percaya je. Betul bang, untuk adik saya. Sebab kan bulan Ramadan. Saya pun kena puasa dah besar dah. Okey bang, bungkus lah semua. Okay. Ni RM3 semua kan? Cukup. Okay. Mantap, plastik hitam. Okey, terima kasih bang. Dah. Beli. Pakcik tu nasib baik lah tak ada push. Sedapnya ya. Minum dulu lah. Pakcik tu bukan tahu pun. Dia tak puasa dah tipu aku macam tu je. Bagi tu Ustaz. Ustaz. Allah Akbar, terkejut Ustaz. Awak ni. Ada orang tak puasa. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum Ustaz. Awak. Ada orang tak puasa. Siapa? Pakcik. Dia umur berapa? Tak silap. 30 lebih dulu. Dia tipu kamu? Tipu saya tadi. Hei, budak ni memang nak kena. Dah. 3. Sangat tu orang tak puasa. Tu budak tu. Yang tu. Weh, memang nak kena ni. Memang kena tibas 100 kali ni. Budak batang pek ni. Budak ni. Aku kenal budak ni. Budak menjadi. Bang! Tak puasa. Tapi, apa dia jadi? Ustaz lagi? Nak kahwin lagi? Macam mana? Saya tak. Tahan dah Ustaz. Maafkanlah saya. Ustaz takkan bagi kamu kahwin dengan jiran pakcik. Alamak. Ni macam mana? Nak ganti tu boleh? Tak apalah. Saya puasa lah. Ini apa dia ganti macam tu juga? Mana ikut Ustaz? Ikut Ustaz. Aku saja Ustaz. Lain kali jangan buat lagi. Ya Ustaz. Jangan puasa separuh. Puasa penuh. Jangan puasa sehari. Ingat kamu budak lagi ke? Sekejap Ustaz habis. Alamak. Okay. Lain kali jangan buat lagi. Faham? Ustaz. Dah, pergi balik. Parking dulu. Pengajaran di cerita ini janganlah